100 syahadah satu kali. Uish, macam mana tu? Pegang jambang tu sambil bergerak ni. Ikan patin kita malu, Baghdad. Jambang itu agak tangan lah. Tu dia. Aduh, tak ada filter lah. Filter standard ni. Tak, filter ni masa datang buka story. Nanti ada banyak. Ada boleh search kat situ. Lepas tu save lah. Dia ada kat kita punya story tu. Jual ataupun kita nak makan biasa, sebabnya kita salah satu yang buat, dia akan pilih yang gemuk, dan itu tradisi mereka. Mereka akan cuba sedaya cara yang semahal yang mereka mampu. Dan yang ketiga, mereka akan hiasi nathan-nathan tersebut dengan renda-renda dia, supaya menunjukkan bahawa ini adalah yang terbaik yang mereka cuba untuk nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah satu tradisi yang bagi saya agak istimewa. Ada, on the way, saya on the way. Masya-Allah. Lagi sangat. Jadi mungkin tak boleh mengenai respon sikit. Selepas musim haji ni, apa ni kempen yang seterusnya kita akan usahakan lah untuk membantu. Untuk kempen kita, untuk Syria kita lihat sekejap dalam 1 bulan. Jadi kalau selepas itu kita lihat sebulan sebelum kita buat persediaan lah untuk kita mulakan dengan program ataupun kempen musim sejuk. Yang mana musim sejuk ni biasanya kita mula buat titipan tu pada bulan 9. Walaupun waktu itu tak sejuk sangat, tak masih belum sejuk lah. Untuk persediaan yang baru permulaan, tapi untuk keterusan insya-Allah. Masya-Allah. Sekarang musim panas tak? Sekarang kalau bulan 7 kemuncak musim panas lah. InsyaAllah. Tapi itulah, dia macam kalau Ustaz Azamin dulu pergi dengan kita. Terkejut tengok Ustaz Amin. Ini palsu je. Janggut ori. Mungkin Ustaz nak ada urusan lain. Sebelum tu mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah sejauh mana sambutan kempen Aidiladha untuk peduli insan lah, korban for ummah dengan sedekah adha ni setakat ni lah. Sejauh mana dia punya, tengok muka Syam dah bengkak tu macam pakai botok je. Banyak kiam lain. Jadi alhamdulillah dia ada yang minta payung lagu ni. Boleh insya-Allah. Nak lagu apa? Boleh lah. Segan nak guna filter ni masa Ustaz ni. Aduh, tak apalah, lihat dulu. Kita belanja lagu Labbaik Allah. Sesuai suara. Ini sebab KP ni. Okey, kita belanja lagu Labbaik Allah. Labbaik Allah. Bismillah, pakai. Sebenarnya kita nak Macam mana ni? Memula untuk buku besok. Okey, bismillah. Kita sama-sama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Puji nikmat dan kuasa milikmu tiada tetap setara. Hadirku menuju ketamu, ku serahkan harta benda juara demi mengharapkan keredaan. Air mata tak mampu tertahan lagi bila aku menatap Baitullah yang suci. Ya Allah, ampuni diri. Ku sesali dosa, ku panjatkan doa, kabulkanlah permintaanku. Dunia dan akhirat kurniakan nasana, jauh dari siksa neraka. Masya-Allah, alhamdulillah. Oi, macam-macam efek. Allah akbar kabir. Tak, saya pinjam laptop ni. Saya Syam ni. Mana cik bisa tu dah tak ada dah? Tak ada dah. Kena download kita simpan. Kena save. Nampaknya nak kena upload lah. Dah dapat ya pakai topi tu boleh. Mana ni Rahim? Rahim tak masuk lagi kot, tak tahu. Sekejap. Tak ada. Jangan lupa sebelum sahur besok gosok gigi ya. Baik, jadi insyaAllah mungkin kita Apalah tidur lagi? Tak apa lah. Dah lama dah umar. Baik, jadi insyaAllah Sorry. kita ditasbih, dikabul dan juga diterima Allah Ta'ala. Dan mungkin satu perkongsian lah tentang dalil kita disyariatkan untuk berkorban ni daripada surah Al-Kawthar kan. Damai. Dia nak main filter tu. Jemputlah masuk. InsyaAllah. Allah akbar. Jadi insyaAllah sebagaimana firman Allah dalam Al-Rahim, inna Al-Kawthar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang menarik ya, ada perkongsian daripada asatizah itu. Tajuk surah ni Al-Kawthar kan? Al-Kawthar maksudnya daripada perkataan kafir. Banyak. Maksudnya surah yang banyak. Tapi ayatnya pendek.
dia pendek, 3 ayat je. Yang paling pendek dalam Al-Quran. Tapi Maksudnya nak ceritakan nikmat yang banyak. ya, nikmat yang banyak dan dia punya orang kata apa? Sebagai kita nak membalas nikmat yang banyak daripada Allah Taala ni adalah fasalli li wanhar. Rabbika wanhar. Jadi bersolat dia Allah Taala perintahkan 2 je. Solat dengan ada apa-apa ni? Sharing yang boleh kita Ada perkara serius saya nak ceritakan. Tolong bagi perempuan. Tak, ni serius. Okay. Tak, tolonglah. Ni betul, ni perkara serius. Allahu Akbar. Dah, teruskan. Tak boleh cakap. InsyaAllah. Satunya kita maklumkan pada raya kedua. Raya kedua 21 bulan Julai di YouTube channel Intim Digital. Kita akan terbitkan sebuah lagu dedikasi khas untuk Palestin. Ya, harapkan dengan tawaran yang istimewa. Kurta yang saya pakai ni, kurta Cordova pun ada tawaran RM50 saja. Dan juga t-shirt Intim terima kasih RM40 saja. Alright. Tu dia. Jualan idea lah kan. Betul. Sampai lagi. InsyaAllah. Dah sempat ni. Alright. Okey, Terima kasih semua. Kerana sudi bersama saya. aduh. Itu filter yang paling Mana aku dapat cerita ni lah. special insyaAllah nanti kali pasaran lepas raya nanti insyaAllah. Boleh tunggu. InsyaAllah. Boleh follow. Boleh follow kita punya apa? Lazada dan juga Shopee Intim Marketing untuk maklumat terbaru keluaran Intim Marketing iCafe. Cafe ni banyak makan sikit. Sorry lah, berat ni.